Ha, lawa kan Sony earbud ni. So Sony earbud ni, warna dia memang menarik kalau korang tengok. Dia ada oren, hijau tak silap aku, tapi memang oren ni yang paling cantik lah kalau kat mata aku. So packaging kotak dia macam ni, plastik. Dia, okay, korang boleh bawa keluar dan dia ada magnet. So bila korang letak tu, anda kata tersilap left dengan right tu, dia takkan terus masuk. Dia akan tertanggal. So korang kena letak betul-betul dan dia akan automatik masuk pada tempat dia lah. Kalau left dengan right tu, kalau korang terbalik pun, no problem, dia akan patah balik ke tempat asal dia. So in term of quality bunyi, memang Sony tak dinafikan lah antara yang top tiers. So kalau korang nak dengar bunyi bass yang kuat, muzik dia yang best didengar, korang boleh go beli lah Sony earbuds ni. Connection dia menggunakan Bluetooth. So first time korang kena pastikan korang install dulu apps dia, Sony ni, baru korang boleh connect dengan Bluetooth. Kalau tidak, dia bukan automatic connected lah. So Sony dia punya cons dia macam gitu. Dia bukan auto connect. Korang kena install apps dia baru boleh connect. So dekat apps ni korang boleh tengok berapa bateri, percentage bateri yang tinggal dekat earbuds korang. So Sony earbuds ni datang dengan apps korang kena install. Kalau korang kena customize bunyi yang korang nak, sama ada dah bass dia kuat ke, ataupun kau nak jenis dia bass tak kuat tapi dia korang masih dengar muzik tapi surrounding korang akan cancel out ke apa, semua tu korang boleh customize lah apps dia sendirilah.